Hari ni KA sewa 3 buah helikopter untuk terbangkan semua pemenang New Zealand trip ni naik ke puncak gunung untuk main salji. So masa launching rendah hari tu diorang tak tahu akan dapat surprise ni. Bayangkan pergi New Zealand boleh naik helikopter dengan view cantik macam ni. Ni salah satu benda paling best kita orang pernah buat dalam hidup. So pagi tu KA dah book slot 9 pagi dekat Klook. So cuaca pun alhamdulillah cantik. So lepas dah settle safety briefing, now kita ready nak fly. Seatbelt dah pakai and pilot pun dah ready. It's now time to take off. Suara aku memang excited sebab ni first time helikopter. Memang gayat sebenarnya. Ni pilot KA nama dia John. So John akan explain kat kita apa yang ada dekat area Queenstown ni lah. Nampak tak gunung kat ujung ada salji kat atas tu? Kat situ lah yang kita akan pergi landing dengan helikopter. Dia memang tinggi sebenarnya. So helikopter KA sampai landing dulu kat situ. Yang kedua helikopter Kemen. Yang ketiga belakang tu barulah sampai helikopter yang ada Daus dekat dalam tu. Masa ni semua dah excited. Tapi time keluar tu kita orang tak expect yang salji situ tebal tau. So aku punya kaki dah tenggelam dalam tu dengan kasut dah basah, sejuk menggigil tapi betul-betul best. Budak-budak ni pun first time sebenarnya berangkat keluar daripada helikopter ni. And last boleh main salji tebal kat sini lah. View kat atas tu memang view langit yang luas, nampak awan dipenuhi dengan salji yang tebal. Masa ni lah diorang nak main salji puas-puas. Tapi salji kat atas tu bukannya smooth macam ABC, bukan. Dia dah kasar-kasar sikit lah. Tapi best je buat main sambil-sambil orang kata ambil gambar, lepas tu boleh baring kat atas salji macam ni. Best sangat-sangat tengok diorang semua have fun. Hari ni KA bawa diorang terbang helikopter di New Zealand. Alright, so now dah pun settle main salji and dah settle photoshoot. Kita dah boleh berangkat terbang ke bawah. Tadi ni nak masuk helikopter aku rasa macam dalam movie Tom Cruise tau. Macam kau tengah menyelamatkan dunia gitu. So bila masuk dalam tu korang take off, nampak helikopter lain kat bawah, nampak pesisiran gunung tu. Ya Allah, seriously rasa macam sebiji dalam movie. And KA happy sangat boleh kongsi rezeki dengan semua winners kita ni. Ni satu pengalaman yang betul-betul tak boleh dilupakan lah. Actually ni baru satu aktiviti. Ada lagi benda-benda best lain yang KA plan untuk pemenang-pemenang kita. So kalau korang nak pergi bercuti nanti, nak cari benda-benda best nak buat, boleh cari and book dekat Klook. Okay, semua benda ada kat sini termasuk helicopter ride yang KA ambil ni lah. Okay, so now kita nak sambung bawa diorang jalan-jalan ke New Zealand. Stay tuned for the next episode. Thank you guys.